Bila kentang ni dah lembut, kita dah boleh angkat. Kentang dah lembut. Hari ni saya masak kari ayam tanpa santan. Saya campurkan dua jenis kari, iaitu kari ayam dan kari ikan, ataupun kari daging dan kari ikan. Saya ada tulis kat label tu, dan sukatannya pun saya dah tulis. Kita gunakan 2 helai daun kari. Bila kedua-dua rempah ini dicampurkan, rasanya lebih mantap dan sedap. Tetapi dengan syarat kari ikan tu kena lebih. Maknanya 5 senduk ataupun 5:2. Begitulah ceritanya. Bahan-bahan kisar: kunyit, halia, lengkuas, bawang putih dan bawang merah. Kupas bersih, basuh dan tambahkan sedikit air. Kita kisar halus. Serbuk kari tadi kita masukkan sedikit air, kacau-kacau rata. Jadikan paste dan ketepikan dahulu. Daun kari jangan lupa basuh bersih. Setelah itu kita ketuk sedikit. Biarkan saja cili itu basuh bersih cili dan biarkan begitu saja. Saya nak kongsikan tip bagaimana untuk membasuh bersih ayam supaya lendir-lendir itu senang untuk dibuang. Mula-mula masukkan 2 senduk tepung gandum. Lebih tepung gandum pun tak apa. Kita gaul ratalah tepung gandum tu. Gaul rata keseluruhan daging ayam. Begini yang saya selalu buat. Jadi lendir-lendir itu senang kita nak keluarkan. Bila dah siap kesemuanya, biarkan dalam 2-3 minit. Basuh bersih tangan dahulu. Bilas 2 hingga 3 kali dan tapis keringkan. Ketepikan dahulu.
Bila dah dibasuh dengan bersih, daging ayam nampak lebih segar. Panaskan minyak secukupnya dalam kuali. Tunggu minyak betul-betul panas dahulu, barulah kita boleh masukkan daun kari dan 2 batang serai yang telah diketuk. Tumis hingga naik bau. Tumiskan bahan kisar dalam kuali biar sehingga pecah minyak. Proses ni kita kena buat, jangan skip. Kalau tak pecah minyak, dia tak akan garing dan tak akan naik bau bahan tumisan tu dalam masakan. Bila bahan tumisan dah garing, masukkan pula serbuk kari yang telah diiriskan dan tambah sedikit air. Kacau lagi sehingga naik minyak. Perlahankan api supaya tidak hangit. Sentiasa kacau dan jangan lepas pandang. Sayang nanti bahan-bahan ni jadi hangit. Bila kedua-dua bahan tadi telah garing, masukkan kentang yang telah dikupas atau dibelah 4. Saya masukkan kentang dulu sebab kentang ni berwarna kuning, dia agak lambat sedikit untuk empuk ataupun lembut dia. Selepas beberapa minit barulah kita masukkan daging ayam. Sebelum tu saya nak beritahu rahsianya kalau nak tumisan ataupun gulai kita wangi, masukkan daun pandan. Simpul daun pandan, selai dan masukkan terus. Kacau-kacau rata dan kita boleh buat proses seterusnya. Masukkan ayam yang telah dibersihkan tadi. Saya dah basuh dengan tepung ni dan masih cantik lagi ya, walaupun dah seminggu dalam peti ais. Tambahkan air sedikit dalam periuk kari tadi. Kita gaul-gaul rata. Tutup. Biarkan air ayam timbul. Bila ayam dah kecut sedikit, dia akan bertambah sedikit airnya ya. Kacau lagi. Pastikan kentang tu dah empuk, baru kita boleh buat proses yang seterusnya. Kalau kentang tu tak lembut lagi, kita teruskan lagi
Memasak dengan api perlahan serta tutup kuali ini dengan penutup ya. Proses seterusnya, masukkan bahan-bahan sampingan. Nak masuk tomato boleh, bendi pun boleh, cili pun boleh. Saya tak guna serbuk cili, saya tak guna serbuk lada kering, saya masukkan cili. Terpulang pada sahabat lah nak buat macam mana. Resipi sahabat sendiri yang tentukan. Yang penting rasanya mantap. Pastikan kentang tu empuk ataupun lembut dulu ya, baru boleh masukkan bahan-bahan sampingan. Sebab bahan-bahan sampingan ni bila terlalu lama dalam periuk dia jadi lembik, tak sedap, tak rangup. Dan saya terlupa nak masukkan rempah 3 sekawan ni. Saya tumis di luar dan masukkan di akhir sekali. Tutup sekejap untuk lembutkan sedikit sayur bendi dan masukkan sedikit asam jawa, jangan terlalu banyak jadi masam pula kari nanti. Kacau-kacau dan saya masukkan juga garam serta serbuk perasa. Rasalah secukup rasa, sesedap rasa tuan badan, tuan tanah untuk menikmati hidangan ini. Kacau rata untuk mesrakan bahan-bahan tambahan tadi dan bolehlah dihidangkan. Bismillah. Pastikan kentang lembut dulu ya. Dan akibat dua bahan tadi dicampurkan, bahan kari tadi dicampurkan, rasanya lebih mantap dan kuahnya agak pekat sedikit walaupun tanpa santan. Dan selamat mencuba.